Okay, tadi kita dah buka parcel lain. So, ni ada 2 parcel lagi nak buka mana satu. Ni pula dia nak ikat M-Pesa ni. Okay, ini pun rasa blind box juga. Tapi lupa apa benda blind boxnya. Kita buka je lah terus laju-laju je. Ni dah beberapa hari actually sampai kan. Sebab ibu tak ada, diorang memang takkan buka lah pasal ibu. Diorang akan tunggu ibu juga unboxing sama-sama dengan ibu. Betul tak? Ya, jom kita tengok. Ibu dah lupa dah apa benda yang... Oh, sama. Sekejap. Ibu dah pening dah. Yang ni daripada mana format ke? Okay, tak apa. Kita buka yang ni. Ibu dah lupa. Ibu dah lost. Ibu lost. Lupa. So ni. Okay, nanti yang ni. Okay, yang ni dia masuk beg kuning. Okay, beg kuning korang check out lah. Check out tak beg kuning tu. Wah, dia nampak ni comel. Macam mana? Sebenarnya. Comelnya. Yalah, crab baby macam Powerpuff Girl. Nampak ni? Wih, comelnya. Wih, dia ada misteri. Dia bagi misteri. Ni, macam ni. Boleh lagi customize. Yang ni memang murah je lah korang. Ni dia tak mahal sangat sebab dapat 2 macam ni. Nampak ni? Ni dapat macam ni. Ni dapat ni. Ni boleh letak gantung dekat beg. Okay, sekarang ni dah banyak sebab crab baby ni pula. Okay, comel tak? Korang suka tak? Suka, comel kan? Comel tak adik? Boleh lah nanti boleh letak. Tapi dia kat sekolah tak boleh bawa tau. Okay, ni tak boleh bawa kat sekolah. Tapi ibu akan letak tak beg ibu lah nanti. Nanti boleh jadi collection korang. Okay, korang boleh dapatkan dekat beg kuning. Ibu dah masukkan. Yang ni comel juga. Dia ada colour hijau dengan colour pink. Dengan biru. Nanti korang tengok dekat beg kuning. Biru. Okay, comel. Ni jarak dekat dia lah. Sudah bagi dengan anak dia, kepala dia. Boleh gantung. Okay? Tak beg kuning korang, tak beg kuning.